Okay, hari ni kita ada ride. So let's go. Aku dah buang DB killer. Terdengar bunyi jeritan exhaust generally. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Macam mana bunyi kedengaran aku punya exhaust generally yang dah dibuka di killer? So hari ni kita layan exhaust tanpa DB killer pula guys. Dah menjadi kebiasaan aku. Kalau yang dah follow aku lama kan, hampa akan tengok video-video aku tukar exhaust. Pakai exhaust ni, pakai exhaust tu, pasang balik exhaust standard, buka DB killer, pasang DB killer. Macam ni lah aku. Kadang kita boring, nak dengar kelainan pula kan. So untuk hari ni adalah kelainan sikit. Dah hijau dah, hijau dah. Jangan risau, hijau dah. Untuk buat motor vlog ni aku lebih selesa pakai DB killer sebab exhaust tak bising. So hampa boleh dengar lah aku punya suara tu dengan jelas kan. Sepatutnya macam tu lagi yang kita nak tu. Let's go. So kita tak pergi mana pun. Pagi ni kita nak pusing. Aku ingat Bagan Ajam, Pantai Posih tu. Sebab macam biasa guys, tujuan aku ride pagi-pagi ni, kita nak running motor, nak panaskan enjin motor lah.
macam mana bunyi dia dalam video. Okey kan, dia tak bising sangat kan. Masih lagi boleh diterima. Memang boleh diterima banyak sangat lah berbanding dengan SC Project. Kalau SC Project ni dia bergema sangat. Dia terlalu besar dia punya bunyi dia. Dan perang dia tu, dia tak macam bulat macam ni dah. Bulat dan halus macam ni. Dia lebih besar lah. Pattern bunyi dia keluar tu, kalau IC Project lah kan, terlalu kuat. Dan Han tak ada fokus lah. Dengan IC Project dia ada gegaran sikit lah kan. Yang ni Han rasa semua selesa. Dia lembut aja. Kalau macam time slow ni dia macam agak kuat sikit lah kan. Kalau time laju dia piung bunyi macam tu kan. Time slow ni angin tengah duk kumpul dalam muffler tu, dia tak lawa habis. Tu yang dia bunyi. Sekarang ni pun hampa boleh dengar kan, bunyi kuat sikit. Tapi okey lah, ada bunyi. Dah sesuai lah kan untuk J8. Sebab ada yang komen, bahaya motor exhaust senyap-senyap ni. So kita bagi bunyi sikit lah guys, nampak. Macam ni okey kan. Kereta semua ni agak alert lah bila kita sampai kat depan. So, pagi ni aku nak tengok trafik untuk pagi ni. Hari ni hari Ahad. Esok masih lagi kerja. So Selasa dah Raya Cina, Rabu Raya Cina, Khamis kita akan berpuasa guys. Alhamdulillah dah start hujan dekat sini, dekat Penang. Kemarin dah hujan lah. Sekarang ni Penang dah agak sejuk sikit lah. Berbanding dengan sebelum ni aku buat video tu kan, time tu memang panas gila-gila. Kiranya Penang ni tak hujan sebulan dah lah. Ni dah start hujan ni, ya Alhamdulillah. Hampa dengar macam ni kan, tengah laju, dia tak bunyi bising kan. Dia lawa, dia buang semua angin tu. Angin tu keluar direct. Masih direkomend lah untuk motor vlog. Generally nampak dia big gila. UKM.
Layan highway tak sibuk macam ni memang best lah layan. Ni belum sibuk lagi ni highway Taman Jaya ni. Tunggu tengah hari petang ni Pam penuh. Ok, kita masuk sebelah kiri lah. Aku nak ke Pantai Bersih Trafik memang okey pagi ni, tak sibuk. Awal lagi ni, baru pukul 8.30. Pagi ni aku tak pakai glove. Ada glove dalam bag, malah nak pakai lagi. Sebab rack ni rack dekat je. Aku spare je dalam aku punya push bag. Kalau macam awal pagi macam ni guys, hampa jangan risau lah pasal roadblock. Polis JPJ apa semua, dia takkan buat awal-awal pagi. Dia agak rare lah, susah lah dia dah buat awal pagi. Dah macam pukul 9, 10 yang tu ada. Macam ni hampa relax aja, hampa layan right. Lepas tu tengah-tengah hari terik tu, tengah-tengah hari rembang tu Memang tak ada lah roadblock. Mereka pun tak mau nak tunggu kan. Tu hampa dah boleh bajet lah kan. Macam mana hampa boleh plan lah, nak keluar time bila, nak buat kacau time bila. Bola bintang biru lah, Akademi Bintang Biru lah. Siapa? Siapa? Hang ni nak ambil jalan mudah. Bodoh tu ya. Tu kata bodoh. Tu tak ada apa-apa tak apa lah.
Kalau jadi kes apa-apa lah. Duh. Oh, ni mereka pula ni. Oh, mereka nak pergi Bengai lah. Okay, kita take a rest sekejap. Kat dalam ni lah, port biasa, port aku kan. Port sembang-sembang kat sini. Pantai bersih. Ada orang mengai apa kat sana. Ada sikit motor.